Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat tom kha gai yang rasa dia strong, pekat macam tom yum tapi lagi creamy. Okay, first kita tumis 3 ulas bawang putih dengan 1 biji bawang merah. And then kita tambahkan 1 ekor ayam. Lepas tu korang gaul-gaul kejap. Lepas tu masukkan halia sebesar ibu jari, lengkuas sebesar ibu jari, 3 batang serai. And then tambahkan 500 ml air. Okay, next kita perlukan santan saji. So santan saji ada 3 jenis. Yang kelapa light ni korang boleh guna macam santan cair. Yang santan kelapa original ni pula boleh guna untuk gulai-gulai macam ni. And then krim kelapa ni boleh guna untuk dessert. So untuk resipi ni aku guna 2 kotak kecil santan kelapa saji yang original ni. Ini sesuai untuk gulai-gulai macam ni lah. And then kita tambahkan 2 sudu gula. Lepas masukkan garam. And then kita tambah 4 helai daun 5 purut. And then tambahkan 4 sudu sos ikan. Lepas masukkan serbuk perasa sikit. And then tambahkan 6 biji cili padi yang dah diketuk. So tom kha gai ni rasa dia very strong, very pekat. So seasoning dia banyak sikit lah. And then kita tambahkan 1 paket cendawan enoki. Padamkan api dan korang perahkan 2 biji limau nipis untuk bagi lagi masam. And letakkan daun ketumbar. Lepas tu ni optional. Kalau kat rumah ada chili oil, boleh letak chili oil kat atas. Kalau tak ada, tak apa, don't worry. Lepas tu siap kita punya tom kha gai ni makan nasi putih kan. Rasa dia very creamy, pedas, masam. Memang kit terangkat sampai ke langit. Dia keluar creamy santan tu campur dengan masam-masam limau. Complete. Dia almost macam tom yum tapi bukan tom yum. And rasa serai, rempah, lengkuas, serai semua tu very strong. Korang kena try makan untuk buka puasa nanti. Approve.